Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan anda hadir ke podcast kami dalam podcast Sembang Pusaka. Mana pada hari ini kita telah menjemput seorang dai yang sangat berpengalaman, Encik Zain. Cik Zain. So Cik Zain, apa khabar Cik Zain? Sihat Cik Zain? Alhamdulillah, Cik Muhaimin. Alhamdulillah saya sihat. Cik Muhaimin apa khabar? Alhamdulillah, saya pun dalam keadaan sihat. Terima kasih banyak-banyaklah atas jemputan ni. Of course kita nak sembang pusaka, tapi bukan sekadar sembang, kita nak create awareness untuk orang dekat luar sana tentang harta pusaka, pengurusan pusaka dan sebagainya. Okey, baik Cik Zain. Jadi terlebih dahulu, topik yang kita nak kupaskan pada hari ini, topik yang kita nak kupas pada ini ialah kepentingan untuk kita melantik pentadbir harta, Cik Zain. Kan, sebab banyak sangat di luar sana permasalahan, khususnya bila nak berlaku proses tuntutan pusaka. Perkara yang paling bermasalah ialah siapa pentadbir harta. Sebab kalau tiada siapa pentadbir harta yang telah dilantik, maka proses tuntutan pusaka tak dapat dijalankan. Kan, kadang-kadang ada setengah tu pula dia kata, pentadbir harta ni anak sulung lah. Jadi betul ke Cik Zain ke macam mana? Boleh Cik Zain tolong ulaskan? Okey, ni satu soalan yang common yang kita dengar dekat rakyat kita sekarang ni, dekat kita dalam kita punya komuniti kita sendiri. So kebanyakan orang ingat anak sulung lah sebagai pentadbir, tapi sebenarnya dalam waris faraid tu sendiri, dalam keluarga tu sendiri, sesiapa saja boleh jadi pentadbir harta. Sesiapa saja? Sesiapa saja, asalkan sebenarnya orang ni dia ada kepercayaan. Contoh mak ayah kita kan, dia ada anak yang dia paling percaya, kat situ yang dia boleh buat kerja, memudahkan dan segalanya. So biasanya kita punya parents ni akan lantik dia. Tapi tak semestinya dia, tapi boleh juga jadi sulung, bukan cakap sulung, bongsu, ikut kepada siapa yang nak dilantik lah sebenarnya. Jadi maksudnya kat situ dia punya konsep ialah siapa yang boleh menguruskan. Siapa yang boleh menguruskan di kalangan waris. Di kalangan waris. Sebenarnya berkenaan dengan trust lah. Trust. Ibu bapa kita ni trust. Anak ni boleh percaya. Dia boleh uruskan sekian-sekian. Kadang-kadang ada ya anak yang macam dia macam tak beli sangat apa semua kan. Tapi kita tahu mesti ada anak yang mak ayah ni betul-betul percaya kepada dia kan. So kebiasaannya dia akan dilantik. Lagi satu Cik Zain, adakah pentadbir harta ni dia adalah pemilik harta keseluruhan? Sebab kebanyakan orang cakap pentadbir harta ni aku tak nak bagi dia, pentadbir harta takut dia makan semua. Boleh jadi macam tu ke Cik Zain? Itu bahaya, konsep yang salah anggap dan negatif lah sebenarnya. Sebenarnya bila kita letak as pentadbir harta, nama pun pentadbir. So takbir lah, takbir harta. Dia bukan pemilik harta. Itu dua benda yang berbeza lah sebenarnya. Takbir ni macam mana? Dia tahu semua harta yang mana asal peninggalan untuk difaridkan dan sebagainya itu, yang itulah total harta yang ada. Jadi siapa yang berhak? Siapa yang berhak tu pula, itulah kita kena tahu struktur faraid dia. So antara contohnya 5 orang adik-beradik, antara sulung sampai ke bongsu, apa hak masing-masing ni. So bila dia tahu hak masing-masing tu, dia yang tolong menguruskan. Perbincangan tu dia yang lead sebenarnya. Dan memudahkan pengurusan seterusnya lah. Maksudnya pengurusan seterusnya tu di pejabat pusaka maupun di mahkamah tinggi lah. Maksudnya betul, dia ikut kepada nilaian harta tu sendirilah. Sebab kebanyakan orang dia masih beranggapan demikian. So diharapkan semua jelas dan faham ya. Iaitu pentadbir harta bukanlah pemilik harta sebenarnya. Betul. Dia hanya pengurus saja. Pengurus saja. Tapi di kalangan waris. Di kalangan waris. Sebab sebab ada satu kes, ada satu isu lah satu isu yang mana yang saya ada yang diberitahu kepada saya lah. Maksudnya mungkin Cik Zain boleh kupaskan. Dia 6 orang adik-beradik. 6 orang adik-beradik semuanya perempuan Cik Zain. Semuanya perempuan. So jadi arwah ayah dia ni pernah cakap dengan dia lah secara verbal. Dia ni anak yang sulung lah. Apa-apa berlaku dekat ayah nanti, akak tolong uruskan pusaka ayah. Maksudnya pentadbir harta lah, uruskan pusaka. Dan dia dah bagi tahu dah cara agihan, tanah yang ni siapa punya, tanah ini siapa punya. Sekarang ni bila ayahnya meninggal, dia pun bagi tahulah dekat adik-beradik dia. Arwah ayah dah lantik dia sebagai pentadbir harta. So, apa adik-beradik dia cakap? Adik-beradik dia kata apa? Mana dokumen? Mana dokumen? Dia orang tengok dokumen tu. Jadi kat situ dia pun rasa pelik. Ni cerita ni sampai sekarang tak selesai lagi. Dan proses isu ni dah berlangsung selama 30 tahun Cik Zain. 30 tahun. Dia pun dah bersara dah. Itu yang kita tak nak tu sebenarnya. Dan yang menariknya lagi, mereka ni bukan di kalangan orang-orang yang, maaf kalau saya katakan tidak berpelajaran tinggi. Semua berpelajaran tinggi Cik Zain. Berpelajaran tinggi. Tapi masih lagi ada isu macam ni. So
Kalau Cik Zin, macam mana kita nak atasi masalah ni Cik Zin? Okey, yang pertama sekali kebiasaannya kita biasa cakap mulut, betul tak? Cakap mulut je. Kita tak ada proper documentation yang mengatakan okey, anak aku yang sekian-sekian ni, yang sulung ni akan menjadi pentadbir harta. Cakap mulut. Bila cakap mulut ni susah nak justify. Tak ada hitam putih lah orang cakap kan. Bila tak ada hitam putih ni, itu yang jadi isu. Bila jadi isu, benda tu jadi pending. Daripada setahun, 5 tahun sampai 30 tahun. Yelah, of course macam Cik Mami cakap, semua ni berpelajaran, semuanya ada kerja, ada kerjaya dia orang. So put aside benda-benda ni sebenarnya, yang ni yang mengganggu dia orang ni. Dan last dia orang tak buat apa-apa. Sebab itulah kita tahu kan, sekarang ni dah lebih 90 bilion dah harta orang Islam yang tak dituntut. So benda macam ni kita tak nak jadi lagi isu yang macam ni. Tapi macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali sebenarnya kena melantik pentadbir harta secara official. Yang ada hitam dan putih, yang ada proper documentation, bukan kita tulis tangan saja tapi ada attachment. Contohnya attachment dengan syarikat amanah. Yang dah berpengalaman boleh mentadbir satu-satu bidang kuasa mentadbir harta. Okey, jadi maksudnya isu tadi tu dapat diselesaikan sekiranya arwah melantik siapa pentadbir harta tadi lah. Secara dokumen, hitam putih, black and white. Betul. Kan? Dia bukan setakat verbal. Sebab macam tadilah, boleh pula adik-beradik tanya mana dokumen. Dia mengatakan arwah ayah lantik dia sebagai pentadbir harta. Okey, jelas. Jadi disebabkan, jadi setuju atau tidak Cik Zin, disebabkan itulah yang antara punca yang menyebabkan proses-proses tuntutan pusaka boleh jadi dalam kedua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama ialah tuntutan pusaka jadi lambat, dan yang kedua mungkin berlanjutan berpuluh-puluh tahun Cik Zin. Betul. Dia boleh jadi lambat dan tak diurus langsung. Lepas tu ingat setiap harta pusaka bila kita urus, lepas tu yang sepatutnya ahli faraid yang dapat, dia pun tak diurus juga. So itu yang menjadi berlapis-lapis. Banyak isu tau. Bukannya 1 layer, 2 layer, 3 layer, lebih daripada 10 layer pun ada. Harta daripada dulu tak diurus. So dah berapa layer tu? Dah tertinggal lah. Okey, berkenaan layer Cik Zin mungkin masyarakat kurang jelas. Masuk layer tu macam mana Cik Zin? Masuk layer ni okay, sebagai contoh, atuk nenek ni dah meninggal, turun kepada bapak dia. So harta kepada bapak dia ni sepatutnya dia ahli faraid, dia tak diuruskan pula. Bapak dia pula meninggal, pergi ke anak dia. So nanti anak dia pun dah meninggal, pergi kepada cucu dia. Tapi yang atas sekali tak selesai. So benda tu berlapis-lapis. So nak buka daripada satu layer ke satu layer tu lagi makan kos, makan masa. So bagi orang yang kat luar sana, uruskanlah harta tu, jangan bagi dia berlapis-lapis. Katalah tak ada kita punya parents ke, tak ada pakcik kita ke, uruskan dengan segera, jangan tanggung-tanggung. So bila dia dah pergi ke second layer, third layer, kita nak buka balik tu, itu yang jadi isu lah. Sedangkan one layer pun dah jadi isu macam Cik Amin cakap. Betul. Itu pun dah ambil masa 30 tahun. 30 tahun. Boleh layer, itulah memang orang-orang biar je lah sekali. Okey, baik, faham. Jadi Cik Zin boleh kongsikan 3 perkara Cik Zin. 3 perkara ataupun apa perkara yang perlu dilakukan oleh semua orang kat luar sana. Khusus untuk harta. Sebab diorang ni biasa bila sebut harta je, diorang macam dunia yang tabu tau. Harta je terus koma. Sebut je harta dia koma. Kan, jam terus kepala dia. Tapi kita bukan apa, benda ni masalah setiap kita dalam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya setiap hidup pasti akan merasai mati kan. Maksudnya kita semua akan mati. Jadi kalau kata nak menguruskan itu macam mana Cik Zin? Mungkin boleh bagi 3 lah. 3 tips yang utama yang saya boleh bagi orang dekat luar sana. Yang pertama, kena senaraikan harta. Senaraikan harta ni letakkan semua dokumen-dokumen harta kita ni, loan kita ke apa, dalam satu file. So compilekan dalam satu file dan make sure you bagi tahu file tu dekat mana. Contoh yang husband boleh bagi tahu isteri boleh bagi tahu husband, ataupun yang belum berkahwin ke bagi tahu adik-beradik ke, sesiapa saja, ataupun parents pun boleh juga. So sediakan satu file kat situ. Itu yang pertama lah. So ada semua loan, ada insurance ke, takaful apa semua, so dalam satu file, senang. And then the second one, you kena lantik pentadbir harta. Siapa yang you nak lantik? Macam mana you nak lantik ni? Of course, you kena umur 18 tahun ke atas. Yang kedua, you ada trust percaya dekat orang tu, yang orang ni boleh menguruskan harta. Sama balik pada yang tadi tu, dia bukan berhak 100% pada harta tu, tapi dia mentadbir, menguruskan harta. Yang nombor 3 adalah kena ada attachment dengan syarikat amanah.
Syarikat amanah ni macam wasiat syok berhad. So ada attachment itu, so kita buat documentation yang proper. Ada black and white dan dia ada sistem dia yang tersendiri. So bila berlaku sesuatu kematian ke apa, and then boleh kita laksanakan khutbah pusaka dan sebagainya. So itu 3 benda. Yang pertama, senaraikan semua harta-harta, liabilities, asset and liabilities yang dalam satu file dan make sure ada orang yang tahu benda tu. Yang kedua, kena lantik siapa pentadbir harta. Bukannya tunggu kita berumur bila kita tua, tapi pada sekarang umur kita berapa pun dah ada harta, dah ada file, dah ada loan apa semua tu, kena lantik seorang yang awak percaya tu siapa, umur 18 tahun ke atas. Yang ketiga, mesti ada attachment dengan syarikat amanah, which is bidang kuasa yang profesional untuk menguruskan harta orang Islam lah. So 3 benda tu kena ingat. So bila you dah complete yang pertama, yang nombor 1 dan nombor 2 ni, of course you kena pergi ke nombor 3, which is yang sepatutnya. Macam kita kan, Cik Muhammad kan, boleh kembali kepada kita dan kita tahu macam mana kita nak buat sebenarnya daripada first step sampailah kita complete untuk melantik pentadbir harta ni. Sebenarnya tadi Cik Zin ada sebut syarikat amanah, wasiat syok kan, wasiat syok berhad. So kalau tak silap saya, wasiat syok berhad ni dia ada satu package yang dipanggil Al-Wasitah, khusus untuk melantik pentadbir harta. Betul ya, dan konsep ni berbentuk khairat pusaka, betul? Betul. Ya, untuk wasiat dia memang ada satu produk yang namanya Al-Wasitah. Al-Wasitah ni is a very comprehensive punya untuk pelantikan harta. Pelantikan wasi dekat sini. So semua kita ada solution dia yang tersendiri semasa dia hidup dan selepas dia dah tak ada. Lepas dah tak ada ni paling simple sebenarnya, kita akan laksanakan khutbah pusaka. Betul. Khutbah pusaka tu itulah turning point, starting point yang paling penting. After sebelum kita nak menguruskan segala-galanya. Khutbah pusaka ni kita akan tahu detail harta orang ni ada berapa apa semua, dan daripada situ juga ada next step yang kita nak pergi, kita nak bagi dapatkan surat kuasa mentadbir dan sebagainya. So itulah permulaannya. Okey, baik. Terima kasih Cik Zin. Dan saya percaya info-info yang Cik Zin berkongsikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat di luar sana. Sebab ini mengingatkan saya dengan satu firman Allah lagi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali pada Rabbmu dengan redanya dan masuklah ke dalam syurganya. Jadi perkataan yang first kali itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita nak tenang, Cik Zin. Kita nak tenang. Jadi siapkanlah pada di luar sana, pada masyarakat di luar sana, tuan-tuan dan puan, rancanglah harta anda, okey, dengan sebaik-baik mungkin, dan diharapkan perkongsian tadi dapat membantu anda melaksanakan pengurusan harta anda, terutamanya untuk urusan selepas ketiadaan anda nantilah, insya-Allah. Jadi sekiranya konten ini bermanfaat di podcast Sembang Pusaka ini, sila like, comment and share, dan jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi kami di ruangan komen. Dan juga boleh komen. Dan juga boleh komen ataupun DM Pusaka. DM Pusaka, DM Pusaka. PUSAKA, nanti kita akan take from that. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.